mendongak ke langit terus saya pandang guest kita pada hari ni. Jadi kita jemputlah tetamu kita, Puan Alin Kamarudin. Puan boleh say hi to the camera? Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, pandang sana katanya. Lambai-lambai kita. Okey, selamat malam dan saya pun ambil kesempatan juga untuk ucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri Selamat Hari Raya kepada mereka yang sedang menonton kita sekarang ni. Akmal okey? Okey. Wih, tetamu tanya takutlah saya pula. Sebab kita nak borak panjang ni berapa? Betul. Dalam 6 jam Betul, 6 jam. Kalau boleh sampai esok pagi subuh pun kita nak borak sebenarnya. Tapi kita ni macam kekangan masa jugalah. Jadi saya rasa sedikit introduction lah kepada para penonton kita. Kita nak panggil Puan ke Miss ke Akak ke? Okey, Akmal pilih yang mana? A Puan, B Miss, C Kakak, D Anja yang bersatu. Anja takut lah pula kan. Nanti kena marah pula kan. Dah pilih hati lah ni. Tak ada. Saya tak ada guys. Let's not. Inilah dunia social media kan. Nanti kita cerita sikit-sikit kan. Banyak pula cerita yang keluar lebih-lebih kan. Jadi saya boleh panggil Akak ke? Boleh? Okey, jadi kita Akak Alin Kamarudin ni merupakan seorang freelance MC yang pernah bekerja sebagai DJ dekat Negeri FM dan juga pernah jadi bekas penyampai radio RTM. Dia tak main lah Ayu MTV ni, dia terus main national punya rancangan. Kelas dia tinggi sikit lah daripada kita. Tapi insyaAllah kita akan berusaha untuk jadi sama level juga dengan tetamu kita pada hari ini. Lebih lagi lebih lagi insyaAllah juga sebenarnya. Jadi kita nak tanya banyak soalan yang panas lah. Tapi tak naklah skip terus ke soalan yang panas. Takut pula terkejut tetamu kita hari ni. So dia kategori soalan sejuk. Soalan nak berkenal-kenal dululah sebenarnya, awal-awal je. Jadi soalan pertama, boleh tak Akak ceritakan sikit lah perjalanan kerjaya sebagai seorang freelance MC, DJ radio dan sebagainya ni. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semua yang menonton, dan saya ucapkan terima kasih sebenarnya kepada Suha betul. Suha penerbit dan juga rakan-rakan lah yang ada di sini. Terpanggilnya kita lah pada hari ini untuk berkongsikan topik yang ada kena mengena, ada kaitannya dengan apa yang pernah saya pelajari lah pada, saya rasa lama, dah tua dek, dah lama sangat dah. Nampak ni muda je. Jadinya saya kenalkan, nama saya Alin Kamarudin, berasal dari Negeri Sembilan dan saya mulakan perkhidmatan saya sebagai juruhebah sambilan di RTM Negeri Sembilan di bawah Jabatan Penyiaran Malaysia. Bermula tahun 2011, hujung tahun 2011 sebelum diserap masuk dengan kontrak lah, ditawarkan kontrak pada waktu itu pada tahun 2012. Jadi kita menjalankan kerja-kerja sebagai penyampai radio di Negeri Sembilan. Maknanya kita ada kerja hakiki untuk masuk ke bilik siaran dan pada masa yang sama kita timba ilmu juga untuk kita terbitkan, contohnya promo. Kan kita, bagaimana kita asah suara kita, bagaimana kita terlibat dalam drama dan banyak lagi lah. Jadi perjalanannya bermula dengan saya menyambung pengajian dalam bidang diploma komunikasi dan pengajian media. Meskom lah kan? Meskom. Okay, sorry. Saya bukan budak Meskom. Saya macam tak tahu sikit. Apa ni lah kita nak kenal ni. Okay, boleh. Dari UiTM Shah Alam. Kemudian dekat je. Dekat dengan rumah saya lah. Okay. Lepas tu direzekikan untuk sambung lagi ijazah sarjana Buddha. Tapi dia lari sikit lah. Dia tak ada dengan penyiaran. Majoring saya pada waktu itu ialah perhubungan awam, public relations. PR. Jadi sebabnya masa pilih course tu, kursus tu, saya pilih apa course yang tak banyak saya keluar. Tak memerlukan saya buat kerja-kerja di luar. Faham. Ada dalam banyak-banyak kursus tu, tapi bukan minat lah. Jadinya saya pilih tengok dekat situ. Okey, ada public relation. Jadi saya ambil majoring public relation tu selama 2 tahun. Kemudian tanam anggur. Itu biasalah, saya pun selalu buat juga tanam anggur kat rumah, duduk-duduk. 1 tahun setengah saya rasa tanam anggur tu. Saya tengok kawan saya semuanya dah pergi melanjutkan pelajaran kan. Ada yang masuk first intake, ada yang masuk second intake. Saya macam, bilalah saya nak masuk. Jadinya disebabkan, saya kongsi sikit lah latar belakang saya kan. Boleh. Memandangkan dalam adik-beradik ni saya yang bongsu. Dan saya pun dah lama tak ada, arwah abah saya dah lama tak ada. Jadi
kebanyakan masa saya memang habis berdua dengan arwah mak saya lah. Jadi setiap hari kita keluar tu, kita memang akan lalu depan bangunan kompleks penyiaran Tuanku Muhammad tu di RTM Negeri Sembilan. Jadi mak saya mendadah tangan berdoa supaya saya dapat pekerjaan dekat situ lah. Walaupun Alhamdulillah makbul lah doanya. Kita waktu diploma tu memang kita belajar semua. Kita belajar tentang advertising, publishing semua kan. Jadinya kalau ikutkan dia tak ada kena-mengena sangat pun dengan public relation ni. Betul ke? Saya rasa macam ada sikit je. Dia ada lah kan kalau kaitan sebab nama pun komunikasi. Cuma bila kita kata sebut pasal penyiaran ni, dia kena mengena dengan broadcast kan. Betul. Tapi kita dengar ada peluang waktu itu, ya ada uji bakat diadakan pada waktu itu, saya cuba. Alhamdulillah, saya lepas. Saya ingat saya pada tahun tu ada lebih kurang 40 juga yang hadir untuk ke sesi uji bakat tu. Kemudian dia shortlisted kan. Dan akhirnya saya ingat lagi saya dapat panggilan telefon tu daripada salah seorang penerbit dan maklumkan yang dia kata, Cik Alin boleh datang untuk sesi seterusnya. Jadinya itulah titik mulanya saya bertugas di RTM Negeri Sembilan sampailah Mac 2026. Oh, baru lagi baru lah. Sangat. Bulan sekarang bulan April bulan lepas. So baru je lah berhenti kontrak. Saya reset balik hidup saya sebenarnya untuk career growth. Jadinya saya memilih untuk kita tambah baik lagi dalam pengalaman kita dalam penyiaran ini. Cuma buat masa ini saya fokuskan kepada freelance MC. Kita buat untuk juruacara majlis lah. Sebab sepanjang saya bertugas dulu pun kita buat juga kerja-kerja yang melibatkan untuk kita jadi jurucara majlis kan. Jadi saya fokuskan di situ dulu, baru saya fikirkan ke mana hala tuju saya yang seterusnya. Jadi macam kalau kita ada program nak panggil MC, bolehlah kita kontak akak ke? Besar hati sangat. Kita pula besar impian, tak naklah ambil yang lebih biasa-biasa je. Jangan sebenarnya ramai lagi yang lebih baik daripada saya ya. Ini saya kira beruntung dapat bersama-sama dengan, saya kira pangkat adik-adik lah semua ada di sini, dan juga mungkin ada yang menonton ni yang sebenarnya lebih banyak lagi, lebih tinggi lagi pengalaman daripada saya. Jadi kalau mana ada kekurangan tu saya mohon maaf dululah ya. So far tapi saya tak nampak lagi lah kekurangan tu, macam tak ada sebenarnya. Saya rasa macam perfect. Saya pun tak nampak sofa kat sini. Okay, alamak. Okay. Ini tak ada macam dalam soalan pun, tapi boleh tak saya nak request sikit lah. Macam saya nak dengar macam akak macam bagi tagline RTM masa waktu kerja dulu. Saya macam teringat nak dengar. Boleh ke? Okay. Macam pura-pura macam ni macam maknanya radio. Kalau kita di bilik siaran lah. Betul. Okay. Kita masuk dulu Lepas tu kita akan cerita sikit-sikit sebanyak bagaimana dunia penyiaran radio ni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam satu suara satu jiwa. Bersama-sama dengan saya Alin Kamarudin untuk segmen santai hari ini selama 6 jam bermula pukul 12 tengah hari sampai pukul 6 petang. Terima kasih kepada rakan penyampai saya yang sebelum ni yang telah pun teman anda, dan untuk jam yang seterusnya kalau ada apa-apa boleh WhatsApp kita sekarang di nombor sekian. Terus dengan Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Macam tu. Macam tu. Jadi kalau macam 6 jam tu memang 6 jam berborak lah. Biasanya ya, radio ni dia ada pembahagian waktu. Dalam 1 jam dipanggil hot clock. Hot clock tu setiap jam mana, contoh radio A dia akan buat satu jam. Dah jauh pula pergi ceritanya. Tak apa. Okey. Contohnya kalau kita ada stesen radio A, dia akan kebiasaannya dia akan bermula pukul 6 pagi waktu siaran dia. Bulan subuh lagi. Okey, bulan. Ya, yalah kan kita memang pagi-pagi clock in dengan yang tak nampak. Sebelah ada tapi tak nampak kan. Okey. So kita masuk pukul 6 pagi, ada kebanyakan stesen untuk siaran pagi ni memang sampai pukul 10 pagi. Itu prime time dia lah. Jangan. Dia lebat bayaran, tapi itulah jadi zombie keluar kan. Kalau sampai pukul 10 malam seorang kan. So sampai pukul 10 pagi tu selalunya adalah prime time dia lah. Dan dia akan ikut clock tu 4 jam pada 11 siang lah. Kalau weekend dia akan convert jadi 6 jam. Ini 6.12, 12.6, 6.12. Itu sedikit. Okey, apa aku nak tanya sebenarnya?
Tak ada. Oh, nak dengar soalan seterusnya terus ke? Tadi sebenarnya kita sambung kat mana tadi ya? Cerita pasal radio. Lepas tu saya pun dah lupa dah apa tadi. Kita back on track guys. Okay, sorry. Okay. Maaf. Okay, jadi sebab macam dah terlanjur semangat pula berborak benda lain. Semangat. Saya memang boleh semangat. Pengalaman sebagai seorang pelajar Meskom lah. Okay, kita back to Meskom again. So dalam Puan akak rasa kan banyak mana sebenarnya pengalaman sebagai seorang pelajar Meskom dapat sedikit sebanyak membantulah dalam kerjaya yang akak dah ceburi sebelum. Sangat banyak sebab apa yang saya belajar tu memang kita apply dalam pekerjaan kita. Bila kita sebut pasal komunikasi ni, dia tidak terhad kepada satu hala saja. Komunikasi tu kita ada belajar tentang komunikasi satu hala, dua hala kan. Jadi bila kita belajar tu kita ada garis panduan yang diberikan pada waktu kita belajar. Jadi bila kita bekerja, kita tinggal nak apply saja dalam pekerjaan kita. Betul. Sebenarnya kalau kita tak ambil pun jurusan komunikasi tu, setiap hari kita bercakap tak? Betul. Kita pun sekarang tengah bercakap kan. Walaupun ya untuk mereka yang ada kekurangan untuk berinteraksi dengan kita, mereka tetap juga menggunakan bahasa isyarat. Maknanya komunikasi itu tetap wujud dekat mana-mana pun. Betul. Walaupun hanya dengan mereka yang terlantar sakit, contoh ya bedridden, hanya mata saja yang memberikan makna kepada antara pesakit ataupun dia nak berhubung dengan keluarga dia. Tetap ada komunikasi pada setiap hari. Jadi bila saya ambil pengajian komunikasi itu memang sangat-sangat membantu kita. Cumanya bila kita dah belajar, kita masuk dalam bidang penyiaran, kita nak kena adapt pula garis panduan dalam bidang penyiaran tu. Sebab lain stesen, lain cara dia. Kalau you masuk stesen kerajaan, apa dia punya keutamaan. Kalau you masuk swasta, apa keutamaan. Jadi kita tinggal adapt dengan keadaan sekeliling kita tu dengan cara bekerja. Jadi jawapannya adalah memang sangat berguna lah. Memang kita apply lebih daripada 100%. Betul. Okay, jadi saya rasa macam jaranglah sebenarnya saya dengar macam betul-betul dia sama kan. Tapi macam saya nampak kat sini Meskom sebenarnya banyak membantu dalam akak punya perjalanan kerja, which is saya rasa sangat bagus sebab kepada para pelajar Meskom kat luar sana, please be encouraged untuk teruskan dalam bidang yang telah anda ceburi. Jadi soalan kita yang seterusnya lah. Jadi sebenarnya kan sebagai seorang penyampai radio, sebagai seorang MC dan sebagainya, apa sebenarnya satu talent ataupun kemahiran yang paling penting kalau contoh saya nak jadi macam akak kan contohnya, ataupun para penonton kita nak jadi macam akak, apa yang kita orang perlukan sebenarnya? Dia sangat subjektif ya, sebab dia menyentuh sangat subjektif sebab dia menyentuh banyak sudut. Kalau kita cakap pasal bercakap, semua orang boleh bercakap. Betul. Tapi cara you menyediakan diri you ya, cara anda menyediakan diri sebelum anda berkomunikasi dengan siapa-siapa saja, even dengan mak ayah kita macam mana. Lagi pula kalau kita berjumpa dengan orang yang kita tak pernah jumpa sebelum ni. Jadi satu benda lah yang saya pegang, apa sahaja yang kita buat, sama ada kita belajar ataupun dalam kerjaya ni, disiplin adalah sangat utama. Bumbung, dia memayungi kita. Jadi di bawah disiplin tu dia akan ada pecahan dia pula lah yang lain-lain. Maknanya kita ada persediaan. Macam hari ni adik-adik semua sebelum nak masuk untuk episod pertama, persediaan you apa? Banyak sangat kan. Lepas tu you akan fikirkan juga, kalaulah tak jadi plan A tu, contoh saya tak hadir hari ni, kan? Kita kena ada contingency plan. Betul. Contoh tetamu kita tak dapat hadir. Jadi penerbit akan fikirkan siapa nak replace tempat saya. Seding penerbit kita nanti. Kan, jadi itulah teamwork kan. Lepas tu bila kita ada disiplin, kita ada persediaan, kita kena fikirkan juga tadilah seperti plan-plan yang kemungkinan akan terjadi. Okey, soalan tadi apa, Kemah? Saya ni dah tua, saya lupa. Kemahiran yang paling penting. Saya dah dengar disiplin lah. Tapi ada kemahiran macam lain ke yang kita orang perlukan juga? Betul. Memang ada. Selain daripada kita, kemahiran ni pun datang daripada pengalaman juga. Bila kita mula-mula kita buat ni, kita mungkin tak nampak sangat apa yang kita kena ada kemahiran mendengar juga. Sebab kita nak tahu apa yang kita nak capai. Betul. Untuk hari ni apa. Jadi kita kena ada kemahiran mendengar dan kita kena ada kemahiran memahami apa yang kita nak sampaikan. Kalau saya bertemu dengan guest ataupun tetamu yang pertama kali, jadi kemahiran untuk you, kita tak bolehlah kata kemahiran untuk you baca orang ni susah sikit lah. Melainkan kalau you belajar ataupun you ada bakat lah.
Maknanya lahir daripada secara natural kan. Mm-mm. Tapi daripada pengalaman tu, bila you ada kemahiran tengok, okay, relax ke tidak guest kita hari tu? Macam mana cara dia bercakap dengan kita tu, dia lontarkan suara tu adalah dalam keadaan dia gementar ke. Jadi kemahiran untuk kita menenangkan orang yang ada di sekeliling kita pun sangat penting. Sebab kalau kita pun sama gementar, orang lain lagi lah. Lebih daripada tu lagi kalau kita macam, okay aku mahu duduk depan kamera kan. Kata, okay janganlah dia tertwist kita bercakap tu, janganlah. Tapi benda yang kalau kita kata kita berkomunikasi, dia takkan terlepas daripada kesilapan. You buat rakaman ke, you buat secara langsung ke, dia tetap akan ada kesilapan. Jadi cara untuk kita, macam mana kita nak tutup kesilapan kita tu. Jadi kemahiran tu sangat luas. Jadi saya rasa macam kita punya sebenarnya apa yang kita perlukan sebenarnya disiplin, dan kita kena pandai baca lah, read the room guys. Itulah cara sebenarnya nak jadi seorang penyampai radio ke ataupun MC, host sekalipun yang sangat-sangat berjaya. Jadi sebagai host kita kena relax dan kita kena sentiasa tenang lah dalam apa-apa yang kita dapat sepanjang sesi recording dan live dan sebagainya. Jadi sebab cakap pasal relax, saya rasa kita pun nak relax sikit lah, sebab saya pun macam macam takut sikit dan macam dah dahaga semualah. Jadi kita nak macam minum air, nak berehat sekejap. Kita pergi kepada kita punya commercial break, Exploring Stories, Insights Beyond the Classroom. Exploring Stories, Insights Beyond the Classroom. Jadi kita kembali lagi ke sesi kita yang seterusnya dengan tetamu kita yang terhormat pada hari ini, Akak Alin Kamarudin, seorang penyampai radio, seorang MC yang sangat-sangat berbakat. Jadi kita sebenarnya nak bergerak kepada sesi yang lebih hangat, lebih panas sebenarnya. Aircon ni kita punya studio ni walaupun beraircon, tapi saya rasa macam agak panas sebab topik kita sebenarnya yang panas lah hari ni. Jadi saya yakin kita punya para penonton dan kita punya tetamu sebenarnya dah pernah dengar dah pun kita punya isu ni sebenarnya, iaitu stigma masyarakat tentang pelajar-pelajar ataupun jurusan Masscom ini sendiri. Dan kita adalah macam seorang figura yang saya yakin ramai kenal, yang banyak kali orang kata memberikan hentaman terhadap pelajar Masscom. Nak tahu siapa? Saya rasa ramai je sebenarnya tahu. Dan saya yakin pun kita punya tetamu tahu siapa kita punya figura tu. Jadi dalam membincangkan benda ni, saya rasa macam pelajar Masscom ni kekurangan platform untuk bersuara daripada pihak mereka lah. Jadi kita ada seorang pelajar yang sangat-sangat berjaya dalam kehidupan, berjaya dalam kerjaya. Jadi saya rasa it is only right for us to ask the professional lah regarding the issue. So jadi pada pandangan pun kan, dari mana sebenarnya datang stigma negatif tentang pelajar Masscom ni? Okay, perlu saya jelaskan yang pandangan saya adalah pandangan peribadi, tidak melibatkan mana-mana agensi ataupun mana-mana individu lah. Saya sempat tonton sedikit berkenaan video tersebut. Bila sebut pasal stigma ni, kita kena tahu latar belakang orang yang memberikan pendapat itu dari mana. Adakah beliau seorang pelajar yang pernah melanjutkan pelajaran dalam bidang komunikasi? Sebab bila kita sebut pasal kita belajar, dia ada banyak cabang. Satu, kita minat. Betul. Nombor dua, kita tak minat. Tapi kita kena belajar. Maknanya tak kisah apa-apa bidang pun. Tapi kita, okay, tak apalah sebab tahu pelajaran tu penting. Nombor tiga, dia memang adalah satu cabang yang keterpaksaan. Kita kena buat sebab kita ikut cakap ibu bapa. Keempatnya, ada tekanan daripada diri kanan. Sebab kawan-kawan kita belajar, kenapa kita tidak? Betul. Kalau kita tahu kita ada potensi untuk belajar,
Kadang pun saya ikut kawan juga sebenarnya. Dan kita kena ingat Akmal wah tiba bagi kamu. Tak apa. Kita kena ingat dalam dunia ni dia ada dua saja perkara. Dua je. Apa jadi pun dua saja. Kita ada lelaki wanita, kita ada baik buruk, dia ada perkara berlawan tu dua saja. Oh, faham. Saya ingatkan macam ada dua benda yang saya kena tahu. Oh, bukan. Maknanya dia ada perkara berlawan. Lelaki wanita suka tak suka, panjang pendek. Betul. Kan. Jadi bila orang yang melontarkan stigma tersebut dengan pendapatnya tu, maknanya dia tak setuju. Kan dia tak setuju. Apa dia sebut dalam tu? Katanya kos tinggi tapi macam tak mendatangkan hasil. Betul. Kan. Sebab tu kita ni dekat Malaysia ni ada banyak sangat IPTA dengan IPTS. Betul. Yang anda boleh pilih mengikut bajet masing-masing. Betul. Kan. Faham. Kalau pilih minat tu dekat IPTS, contoh kita tahu memang belanjanya lagi tinggi. Kita tahu kita kena ada modal, kita ada buat pinjaman. Ataupun kalau memang you student yang bagus, boleh dapat beasiswa, tak ada masalah, boleh teruskan. Jadi mana datangnya tak ada keuntungan dekat situ. Sebab orang yang masuk untuk belajar tu adalah orang yang memang datang daripada 4 cabang tu, antaranya lah kan. Jadi bila kata tak mampu tu, kerajaan kita sendiri pun ada menyediakan bantuan. Sekiranya layak, jadi kita dapatlah bantuan tersebut. Kalau tak layak, mungkin bukan rezeki kita. Ada orang dia nak sangat belajar secara formal tapi dia tidak ada rezeki. Kemungkinan ke ekonomi, ya, ada ibu bapa yang bedridden yang perlu dijaga, ada adik-adik yang perlu dilepaskan dulu kan. Jadi bila kita cakap pasal komunikasi tu tak ada masa depan, tengok balik diri kita yang ada kita masa depan tak? Okay, sorry. Tak betul lah, betul lah kan. Setiap apa yang kita kata ilmu tu, yang kita belajar tu, itu semua benda yang bagus. Betul. Kita tengok simen lantai ni, siapa yang pakar pasang bawah ni? Bukan saya lah. Bukan kita lah, Kemar. Jadi ada orang yang, okay, betul. Kita tengok wiring, kita tengok lampu, kita tengok aircon, semuanya pasal ilmu. Tapi sebab dia tengok bila kita bercakap tu tak mendatangkan apa-apa faedah, sebab kita yang memilih sebenarnya. Apa yang kita nak dengar tu dan apa yang kita nak tu, adakah yang memberikan komen tu tersakiti ataupun dia ada perkara-perkara yang berkait yang menyebabkan dia rasa ada satu kerugian bila you sambung. Cuba datangkan dengan data kerugian apa yang ada yang datang daripada pengajian komunikasi tu. Sebab mereka tengok tu dari sudut yang sangat. Kalau kata komunikasi, pengajian tu TV, radio. Yang kita baca dalam tablet ni, betul. Yang kita tengok di surat khabar tu, berita dan yang orang menghasilkan kartun animasi tu, semuanya media. Sebab media ni fungsi dia satu je. Memang kita tahu dari dulu lagi, sebab dia menyampaikan maklumat tu. Sama ada dalam bidang pendidikan ke, hiburan ke, semua mendatangkan manfaat. Melainkan kalau you gunakan sumber tu untuk benda yang memang tak bermanfaat, dia akan merosakkan you punya ni lah pemikiran kan. Saya ingatkan akidah. Betul lah. Betul juga. Betul. Jadi kalau you pilih tu boleh merosakkan akidah. Dia pada tahap penerimaan kita lah. Betul. Jadi macam kalau personally bagi saya, apa-apa yang kita belajar ni semuanya bermanfaat kan. Macam betul. Tuhan dah tentukan kita punya perjalanan hidup dan sebagainya. Betul. Jadi apa yang kita dapat tu sebenarnya tak perlulah di-compare dengan orang lain dan sebagainya. Sebab perjalanan hidup masing-masing kan berbeza. Jadi apa salahnya kan orang tu, dah kalau dia minat, biar je lah dia nak buat apa yang dia nak, betul tak? Dan kalau dia tak minat kan nanti bosan pula dia belajarkan. Itulah baru yang betul-betul membazir dan sebagainya. Tapi kalau dia memang dia minat, kalau dia mampu dan sebagainya, apa salahnya? Dan saya nampak banyak je orang yang berjaya dalam hidup daripada bidang Meskom. Kita ada penyampai radio yang sangat-sangat popular. Kita ada juga pelakon, kita ada MC, kita ada pengacara dan sebagainya, semua daripada bidang Meskom. Jadi saya rasa macam it's quite not fair lah untuk cakap kos mana-mana pun sebenarnya tak bermanfaat kepada pelajar. Betul kan? Panjang pula aku bercakap. Betul tu. Saya setuju. Anyway, okay, kita teruskan lagi lah. Sebenarnya Puan rasakan berdasarkan pengalaman pekerjaan Puan dalam bidang career, telekomunikasi dan sebagainya, sebenarnya market pelajar Meskom ni besar ke dalam industri ni? Sebenarnya kita dah jawab tadi lah sebenarnya kan. Sangat besar sebab
fakulti-fakulti ataupun universiti-universiti yang ada dekat Malaysia ni memang ada menawarkan kos-kos sebegini, sama ada di bawah macam Akema di bawah fakulti Human Science kan. Ada tu di bawah fakulti bahasa. Betul. Jadi pecahan tu sangat banyak dan sangat besar. Sebab tu saya ulang sekali lagi, bila sebut pasal penyiaran tu dia tidak hanya pada radio, TV ataupun live host lah sekarang ni kan. Yang menerbitkan buku, yang mencetak, semuanya ada kena mengena dengan media. Yang belajar interpersonal, even iklan pun, advertisement pun adalah media. Betul. Yang you baca hari-hari dekat tepi tu, billboard tu media ya dik. Itu dekat tepi-tepi jalan. Kan kita ada papan-papan besar tu kan. Itu semuanya adalah media. Cuma papan tu tak bercakap dengan kita. Itu saja kan. Kita yang membaca. Jadi apa dia nak sampaikan kat situ kalau produk tu tengok, ni produk Akema. Wah, Akema muka cantik dah, skin flawless kan. Jadi orang dapat message tu. Message tu adalah berkenaan dengan apa? Media. Jadi sangat luas. Cuma rezeki masing-masing. Betul. Ada orang dia belajar media tapi dia itulah saya kata kadang tak minat. Jadi dia sudahkan je belajar tu, dia pergi bidang F&B. Betul, ramai. Tapi dia guna juga komunikasi untuk dengan customer dan sebagainya. Dia buat pamphlet, dia buat flyers kalau dululah. Sekarang ni semua online kan. Semua kemahiran media. Jadi personally macam kalau saya the reason saya join macam IIU MTV dan sebagainya pun sebenarnya saya adalah teringin nak menceburi kerjaya-kerjaya yang sangat berkaitan bagus dengan media ni kan. Jadi saya pun sebagai student IIUM, kita macam IIUM ni sangat terkenal dengan nature Islamik dia lah. Jadi untuk pengetahuan para penonton dan tetamu kita hari ni, sebenarnya dalam UIA pelajar Meskom dia orang kena minoring IRK. IRK ni Islamic Reveal Knowledge. Basically kita belajar tentang Islam lah. Jadi in a way kita macam seimbang dunia akhirat. Jadi pendapat puan kan sebenarnya apa yang UIA buat ni sebenarnya bagus ke tak terhadap production of student daripada Meskom ataupun mana-mana course dalam UIA ni? Sangat bagus. Sebab kalau kita saya setujulah dan sangat baguslah. Sebab kita sebagai seorang Muslim, kalau kita fikir balik kan penghujung hidup kita tu sebenarnya kita nak apa? Betul. Kita hidup, hujung tu sebenarnya kita nak apa? Kita nak rahmat. Kita nak semua kebaikan kita dunia akhirat tu. Jadi yang sempatlah saya buat bacaan ni bukan setakat di UIA saja. Antara pesaingnya adalah USIM juga. Ya, ada bidang komunikasi dan menerapkan juga elemen Islamik ni. Bagus. Kenapa tidak? Kalau dulu kita tengok penyampai berita yang belum mengenakan hijab, sekarang dah ramai yang dah berhijrah orang kata. Dan penerimaan pada masyarakat waktu itu sama juga dengan mereka yang terbang di udara. Kalau dulu kita rasa mungkin agak pelik kan, mungkin airline lain dah ada yang perkenalkan, tapi tak salah. Kita Islamkan. Ya, kita praktikkan apa yang telah kita belajar. Jadi apa yang diketengahkan oleh UI itu sangat bagus. Dan peluang anda tu lagi besar sebenarnya, sebab ada juga pecahan ni yang kena belajar bahasa Arab. Contohnya kan, betul. Kalau UIA ni saya tahu bahasa perantaranya adalah bahasa Inggeris. Betul. Jadi bila you pergi bukan setakat sahaja dalam negara, you boleh pergi lebih luas lagi luar negara. Market kita lagi banyak guys. Ya, jadi lepas tu bila kita bercakap, contoh macam sekarang kan, you ada kelebihan untuk you ulas untuk berkongsikan berkenaan dengan side daripada apa yang dia baca. Apa yang kita telah belajar dalam berkenaan dengan iman kita, aurat kita. Jadi medium dia tu sangat penting secara tak langsung bila orang menonton atau mendengar tu. Sebab kita manusia setiap hari kita nak dengar kebaikan. Betul. Kita ni memang lara lah kan. Jadi sikitlah. Baik TV, baik radio ke, baik podcast ke, kena ada selitkan untuk peringatan. Sebab manusia tu setiap hari kita kena beringat sesama kita. Kita tahu dia salah, kita tahu kita buat tu dosa. Bila ada peringatan macam tu, sangatlah penting untuk kita balik ke pangkal jalan. Jadi apa yang anda belajar tu, praktikkan, jangan sia-siakan. Walaupun mungkin tak direzekikan you berada di mainstream media, you ada adik-beradik. Betul.
satu hari nanti you akan berdirikan rumah tangga. Nak Jadi didik. cara you berkomunikasi dengan pasangan, cara you didik tu sebenarnya itulah yang you gunakan untuk your daily life. Saya rasa macam Ha. tersentuh pula tiba-tiba macam. Jadinya kalau ada banyak lagi kan IPTA kata apa ataupun Mm-mm. IPTS yang menawarkan perlu ambil juga kursus apa ni Islamik yang berkenaan dengan kita kan. Sangat bagus sebab dia ada kelebihan yang sangat besar. Mungkin saya tak merasa dulu kan sebab jurusan saya masa tu tidak ditawarkan sekali kan. Tapi tidak terlambat untuk belajar. Betul? Tadi saya belajar dengan Akmal lepas Oh, alamak. Saya ni ilmu macam sosong kuku je sebenarnya kan. Tapi saya rasa macam studio kita yang panas ni jadi macam makin sejuk pula tiba-tiba. Alhamdulillah. Berborak Alhamdulillah pasal semuanya yang beriman kat sini. Sejuk ramai. Kalau terasa. kamera boleh tengok belakang-belakang ni semua muka macam suci-suci je. Bagus. Saya Alhamdulillah. lah paling suci. Tak adalah kurang macam tu. Tapi betul juga sebenarnya. Saya pun setujulah dengan apa yang diulas oleh kita punya tetamu hari ni. So sebagai pelajar UIA pun sebenarnya saya rasa macam saya bersyukur saya berada dekat IIUM. Saya tak kata universiti lain tak bagus, tak, cuma yelah kita ada pengalaman hidup masing-masing kan. Semua universiti saya yakin ada je manfaat masing-masing dan sebagainya. Cuma IIUM ni mengenakan kita ketengahkan Islam sikit lah orang kata. Jadi kita seimbang, macam kita tahu batas dan sebagainya. Jadi saya yakin kat luar sana sebenarnya ada ramai pelajar yang teringin nak cuba Meskom. Lagi-lagi sekarang kita baru dapat keputusan SPM kan. Ramai yang saya tengok cemerlang gemilang terbilang lah orang kata. Ada yang sampai 10-11 A+. Jadi kita nak tanya sikit lah apa pendapat Puan tentang ataupun nasihat lah kepada mereka kat luar sana yang ragu-ragu kononnya nak ambil nak ceburi bidang Meskom ni. Saya tak rasa mereka ni ragu-ragu kalau Meskom lah. Ya, sebab kalau saya tengok lah generasi adik-adik saya lah kalau saya katakan kalau kata pilihan mereka tu untuk melanjutkan pelajaran terutamanya dalam Meskom ni, apa yang bermain dalam fikiran mereka yang pertama ialah peluang mereka untuk menjadi popular. Oh, betul? Bila popular ni dia akan datang dengan consequences. Consequences satu, dan dia tahu peluang pendapatan dia tinggi. Semakin you dikenali, semakin tinggi bayarannya. Dan you ada disiplin yang baik, dan image you baik juga, you akan boleh berpeluang untuk mendapat pendapatan yang baik. Dengar macam kita je tiba tak ada. Jadinya ragu-ragu ni dia terjadi kalau you banyak minat lah, kan? Jadi bila kata banyak minat tu dia dah jadi macam nak pilih satu minat ni. Lagi satu dia tengok kawan juga. Alamak, kawan pergi sini. Pergi sini kan tak ada kawan pula kan. Seharusnya tidak ada keraguan lah sebab SPM ni dia dah ada aliran masing-masing. Betul. Jadi macam sekarang kita memperkasakan TVET kan, bidang kemahiran. Jadi dia dah tahu dah sebenarnya kalau keluar tu mungkin pengkhususan dia perabot, elektrik, elektronik kan. Cuma yang kalau pilih sama ada macam science stream ke, pilihan dia lebih lagi daripada tu. Keraguan tu sepatutnya tak wujud. Sebab minat tu semua ada minat masing-masing. Tinggal pilih saja fakulti ataupun IPTA, IPTS yang menawarkan kita punya minat sejajar dengan minat kita tu. Jadi kita macam dah sedikit kekurangan waktu. Oh, sampai dah hujung? Belum lagi. Kita nak kalau tengok boleh train nak lagi sampai esok sebenarnya. Tapi ada lagi sikit lah. Saya nak tanya macam message daripada akak Alin Kamarudin kita yang Puan rasa dapat ubah persepsi masyarakat tentang bidang Meskom ni. Persepsi manusia ni kita tak boleh ubah sebab mereka ni bila dia dah ada persepsi tu susah sikit lah nak lentur. Dia akan pegang lah pada tahap itu yang dia nak dengar dan dia nak faham lah. Melainkan kalau dia ready untuk mendengar penjelasan kita. Persepsi ni boleh diubah kalau dia nak dengar apa yang kita nak sampaikan. Kalau saya kata, Akmal, kalau Akmal tak tahu, dia sampai tak mesej kita tu? Dia tak akan sampai. Jadi manusia tu dilahirkan berbeza-beza personality dia. Jadi kalau dia bersedia untuk mendengar penjelasan, dia tengok bukti ke, kan? Jadi persepsi tu sedikit sebanyak macam kita lah, kita ada PL kita sendiri. PL? Tak dengar PL. Kan, kita ada PL kita sendiri. Jadi kalau kita nak suruh ubah tu, dia takkan boleh jadi setahun dua. Tapi kalau kita sendiri yang nak mengubah orang tu, kita beri mereka ni peluang, insyaAllah boleh jadi. Saya nak kongsikan sedikit kongsikan sikit. Ada masa lagi tak? Ada. Okey, sebabkan topik kita berkenaan dengan stigma ini,
saya nak sentuh sikit berkenaan dengan bahan bacaan yang sempatlah ya saya silap-silap sikit kan ya. Berkenaan dengan hala 7 pengajian komunikasi dan media di Malaysia ni terbitan 2010, lama sangat dah, berapa tahun dah? 16 Almost tahun. 16 years waktu hala 7 laporan ini disediakan oleh Majlis Ketua-Ketua Pengajian Komunikasi, termasuklah ya pada waktu itu Ketua Komunikasi di UIE pun antara yang terlibat. Mereka ini nak memastikan ya relevannya tidak ni pengajian komunikasi dan media. Mereka menghimpunkan pakar-pakar ini semua, termasuklah ahli akademik, dan juga melibatkan lebih 500 responden dan juga lebih 60 organisasi yang bekerja dengan mereka graduan yang lepas habis pengajian ini untuk tengok hala 7 ni bagaimana. Jadinya mereka telah senaraikan antara IPT yang terlibat pada waktu itu ada banyak lah ya, ada banyak, termasuklah IPT yang menawarkan komunikasi, pengajian komunikasi ni di Sabah Sarawak. Betul. Apa kelebihannya dan apa kekurangannya. Jadi kalau kata tak ada hala 7, ni laporan dia dah keluar. Saya rasa mungkin ada lagi laporan yang terbaharu yang mungkin saya belum sempat baca lagi. Sebab mereka sentiasa menambah baik. Betul. Supaya komunikasi itu akan sentiasa relevan. Kalau bukan lagi tak hidup lagi dah radio sekalipun, tapi yang ada dalam talian ni masih berjalan ya. Betul. Sebab dia ikut peredaran zaman. Jadi persepsi tu kita kena buat dengan bahan bacaan juga. Tu saya kata kalau kita boleh terima untuk kita membaca dan mendengar, kita boleh ubah persepsi. Jadi saya ucapkan terima kasih juga sebenarnya kepada ketua-ketua komunikasi di seluruh IPTA ini yang terlibat dengan laporan hala 7 ini. Mereka memberikan idea supaya terus diterima ya pengajian ini, dan juga bertambah baiklah menghasilkan pelajar-pelajar yang berkualiti pada masa akan datang. Alhamdulillah. Jadi saya rasa banyak sangat perkongsian lah daripada kita punya tetamu pada hari ni. Tapi nak buat macam mana. Yelah, kan? Kita punya masa pun macam tak banyak kan. Kalau boleh nak jadi macam radio lah, nak bersembang sampai esok pagi, tapi tak boleh lah sebenarnya. Jadi kita ucapkan terima kasih sekali lagi kepada tetamu kita, Akak Alin Kamarudin, kerana sudi meluangkan masa. Dia pula tetamu kita pula busy kehidupan kan. Jadi untuk kepada para penonton, jangan risau, jangan sedih lah, sebab kita ada banyak lagi episod akan datang. Kita ada banyak lagi perkara yang menarik akan diperkongsikan. Jadi kalau korang semua nak dapat maklumat lebih lanjut, boleh ikuti platform social media kita @IIUMTV. Kita ada banyak, kita ada Instagram, YouTube, Facebook, LinkedIn, Twitter dan TikTok. Jadi bolehlah tengok-tengok sikit, usah-usah sikit kita beri social media untuk dapat maklumat lebih lanjut. Jadi kita dah sampailah sebenarnya ke penghujung rancangan Exploring Stories, Insights Beyond the Classroom. Assalamualaikum dan selamat tinggal.